Ya ada wifi. Okay. Ada wifi ke mana sini? Ada wifi ada kan sini? Ada. Nampak sepuluh ada wifi. Ini masjid Terbeh ha. Main wifi sikit. Ni haji ni ha. Ba. Oh ya, di sini ada wifi. Tak ada wifi. Kayak apa dah? Sekian. Sekian boleh juga. Sekian mana? Okey dah. Apa? Tak setuju. Ni. Contoh. Ni boleh dah. Alhamdulillah. Kamu dah awak tu ada wifi. Mana tak ibu dah habis. Dalam lagi ibu dah habis. Surah Al-Alaq. Nih. Alaq hari tu. Ada tak? Muka apa tu dekat surah Alaq? Iqra' tu lah. Hak akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah hari ini insya-Allah kita sambung episod tiga dah. Tiga ke empat Ustaz? Amat tiga dah. Tiga iaitu akhir surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq iaitu surah Iqra' dah. Kita ambil dah 1 sampai 12. Hari ni 13. Ke mana? Ustaz Rahmat, siap lah. Mula di mana? 14. Mula di 14. Hari ni insya-Allah habis ya. Iqra' ni jadi habis. 14. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Lepas tu sampai dia habis. Lepas tu ya ada sujud tu. Wa qatarib. Kita sujud kali ni. Kita sujud hak mula-mula. Lepas tu kita tak sebab ia payah bila kita sujud banyak. Tak apa insya-Allah. Allah apa. Belum pada kita nak komen sesuatu kita pergi baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 14 dah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة
فليدع ناديه سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب InsyaAllah sujud sujud apa ya Bismillahirrahmanirrahim. Kita mari tengok. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam dulu. Satu ya alam. Alam tu ya di izhar syafawi. Memati ke? Ya dengung tak? Kita raya ada izhar tu. Dengung tak? Dengung ya ada tiga. Dengung hak asal ya. Dengung hak asal pakai dengung tambah tak? Hak pengai ikhlas waktu tu dengung tambah. Dengung ada tiga ya kita tengok dengan ustaz aja. Bila kita baca dengan tak mana? Sekadar baini ya. Tengok mula ustaz. Alam ya. Alam ya'lam. Tak suka dengan lam tu dah tengok lam pula. Lam tu ia dengan dua harakat dengan panjang dua harakat. Kalau panjang tu berkira asal. Dengan untuk kau je ya. Tengok. Dengan tambah pada satu harakat ni dengan dua ni mana dia tu berkira hak asal ya. Hak asal hak ni izhar syafawi namanya. Kalau hak nung tu izhar hakiki. Ini izhar syafawi. Dengar ustaz aja. Alam ya'lam. Hak lam tu lep belakang. Hak dengung dua tu. Asaya ya'lam bi. Ya'lam bi. Hak tu dengung sekadar biniah tapi ya tak. Ya'lam bi. Dua panggil, dua harakat. Faham tak? Orang panggil dengung lebih pada hak asal. Dengung pada hak asal tu dengung radak dua. Izhar syafawi dengung radak tiga. Nih, izhar syafawi ni. Dengar ustaz aja sekali lagi. Hak ni alam ya'lam bi tu. Lam bi tu tiap tahu dengan iklab. Tiap tahu dengan iklab. Hukum iklab hak tu lah ya. Idgham syafawi ni dua harakat lepas tu dengung cara ya supa. Iklab mana nung mati. Nung mati tu ya tukar jadi ming. Nung mati tukar jadi ming. Apabila tukar jadi khat nung tu beda. Tukar jadi ming dah. Tukar jadi ming mati pak ngabar tu. Terpanggil ikhfa syafawi. Kau ingat Ustaz baca tu. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Supaya tu ada 1, 2, 3 alam. Ya'lam bi anna Allah yara. Banyak kesalah di semula-mula tu. Kita baca banyak kesalah, kita baca alam ya'lam, alam jetak tu. Alam, nak di alam ya. Ayat kedua ya. Kata tu ustaz. Ya. Ya. Tak seyak lagi. Ya. Ya. Alam ya'lam. Kalau wadu tu kita tak kena dengung ni. Tapi kita dengung kita wadu baik sekadar bainiah ni. Tapi kalau sambung tu baru ya iklab. Baik iklab pula ikhfa syafawi. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Coba baca pian nak baca. Ni kita nak kena baik. Atau pilih orang nak dulu. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalimah lam tu tak usah tekes orang dengar. Kena dah ni. Jangan tekes. Alam ya'lam. Tu tak. Tu dah ada satu. Ni dah ada dua. Alam ya'lam. Lam. Nam naksi yang tu. Bermolek. Tak tekes. Yara ni yara ya tepat. Sekali lagi ya yara. Alhamdulillah. Panas sungguh. Sorry lagi. Biar nak tu ustaz. Alam
Tengok Ustaz. Alam ya'lam. Tak temu lagi. Bi anna Allah yara. Tengok dulu Ustaz. Yara. Oh, ya ada sungguh. Sekali lagi. Pian nak sekali lagi. Cuba baca. Alam. Jangan panggil alam terlebih. Alam ya. Lam ya. Oh, Masya Allah. Ra malak. Alhamdulillah. Ayat yang kedua pula. Kalla. Kalla tu kita bahaya wadu sebab kita mikna kalla innal insana yatgha. Kata tak ada wadu tak apa. Tak molek kalau kita wadu di la tak molek. Tapi kita wadu tak apa. Tak ada satu kalau kata salah tak molek. Semua kalau kita nak wakah yang wakah di atas la, kalimah la tu. Tapi kalla tak ada pada dah. Mereka yang ada alamat ya kita wadu boleh supaya apa? Ya la ni ya teman sebab ya pin khambak la hak dak sudah lagi macam reung apa lagi. Nah, kita akan ngaji semula ha wadu di atas la. Sama kalla tu ya ada satu di dalam apa dak? Kita kena ada nabar. Kalla kena tekan suara kal tu. Kalla suara dak serupa. Yang ni baca kalla sebab dari tang tajwid tu ya kena ada nabar. Semua hak ada satu, hak bukanlah huruf nun dan huruf mim dan huruf kalah huruf qalqalah ya kena ada nabar, kena tekan suara kalla. Tekan suara nabar apa ni? Baca kalla la illam in supaya kata la illam yang tu tak dah ya bunyi nun sikit bunyi ta banyak ya tahila nasfa'am ni tak tekan suara supaya dengan hak ni supaya dengan hak tadi la nasfa'am jangan tekan suara supaya ya'lam bi tu dan nasfa'am dia iklab. Dia lah iklab tu. Dan dapat iklab tu. Setelah ayat dah asal sekali kerana ke sini kerana. Dia dengar iklab. Dia berming apa dah tu. Dan nasfa'am ni asal dia tanwai. Nasfa'am ada tanwai. Tanwai ni dia tukar. Iklab mana tukar? Tukar nun jadi ming. Apabila nun jadi ming mati cepat ngabah. Hak tadi tu. Ming mati cepat ngabah kat tadi. Ya'lam bi tu. Apabila mim mati, nun tu iklab, tukar nun jadi mim. Apabila tekan mim, hukumnya sama dengan ikhfa syafawi tadi. Jadi nun iklab saat itu dengan ikhfa syafawi, hak tulah. Sebab nun yo tukar, jadi mim. Dia tukar dah jadi mim. Apabila mim tu, mim mati pak ngabai, jadi ikhfa syafawi lah. Maka semua kena wisupa. Kalau nun ikhfa syafawi kita ngaji, katuk mulut bermalek, nun iklab pun kena katuk mulut. Tamu tak tekan bibir tu. Dia katuk mulut rapat tapi tak tekan bibir. Faham tak? Ikhfa syafawi pun begitu juga. Iklab pun supaya juga. Nah. Tengok Ustaz. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin ni kena tekan suara dengar ada satu. Bin nasiyah. Kauผิดพลาดnanti Ustaz. Kauผิดพลาดni kita bahaya baca na di tebal sebab kita dah dengan sod. Bin nasiyah na tu. Bin na kau tu. Bin nasi. Sod tebal, na tak tebal apa ni. Tapi kita banyak kita baca bin nasiyah. Hello tak na tak. Banyak kita baca tebal di na tu. Sebab kita kelih nama mata kita kelih di sod tu. Baca bin na kau tu. Bin nasiyah. Cuba baca lagi. Cuba baca dengan saya baca betul kita baca saya tepian nak raya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Tak kata saya mana pian nak. Orang lain tu lah. Mana aja baca ni. Tak apa orang lain tak baca ni. Orang nak sungguh. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية
bagus. Baik ni molek. Cuma bin saya. Kita ada kata kalau nung ada satu dengan min ada satu, tak ada nabat. Tak ada nabat. Ya tenah tak nabat. Jadi tak ada kata binna tak. Ya kena kata bin. Sebab apa? Kita dengar lagi. Bin tak boleh nabat binna sebab ia dengung ya tekir dengung dah. Ya nak tekir dua kali tekir tak boleh. Ya tekir dia dengung dah. Tengok mula Ustaz nah. Jangan dengar Ustaz baca. Hak tain tu. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin tani punya bin tak. Sebab ya nung mati dengan min sadu dengan min sadu tu tak ada nabar. Sebab ya hak tu ya. Ingat balik kaedah ya. Semua ada nabar, mereka nung ada sadu dengan min ada sadu dan huruf qalqalah. Ya tak ada nabar. Bil haq tu dari kita bil haq boleh. Okey. Bil haq okey maaf. Iaitu supaya huruf qalqalah tu apa dia? Qalqalah qaf. Iq tariq. Ayat yang atau ada satu ya. Riqo. Asbat tabat. Watab. Contohnya watab. Itu tak boleh. Watab. Tak boleh. Okey, watab dia tak ada. Huruf qalqalah dah. Bila kita baca watab. Sebab ya jetak di qalqalah dah. Dan ni dia di dua watab. Jadi ya tak boleh baca payah. Sampai tu ya kerak nabat tubik daripada huruf qalqalah ada satu. Ni. Baca watab. Sebab ya jetak di qalqalah dah. Ni. Ingat kaedah saya. Ingat kaedah sanis saya iaitu huruf qalqalah tak ada nabat. Tak ada qalqalah sini tak pakai mak ada nabat tapi hak tak ada mak. Yang kedua huruf nun dengan min hak ada satu tak ada nabat. Nah, cep situ lah. Kita hukum nabat kita ngaji dah setengah-setengah tu tak apa kita rayak lah. Nah. Mana dah ni? Bin nasiyah sorry lagi nak sorry lagi. La illam nabat. Hasbuk masya-Allah sedap sungguh alhamdulillah. Kita sama lagi sebab masa dia pun nak habis dah. Ustaz hurai panjang lah ini. Nasiyatin kadhibatin. Ustaz baca berarti kita tengok nah. Pergi nak baca kita rayak. Nasi sad jangan lupa. Sad tak lidah digusi tu. Nasi mungkin si nasiyatin kadhibatin khati'ah. Hak salah banyak khati'ah ti jadi ta. Khati. Ujung lidah kita duk tak di dak gusi kat atas. Dak kata juga ti. Khati'ah. Tu kena tu. Biar dak aca lagi. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ayah baca nasiyatin kena dah tin tu nasiyatin kadhibatin khati'ah ya izhar ada dengar saya kali lagi nah tak apa dah masya-Allah alhamdulillah makrak malak dah sama halus sekali lagi sebab masa dia lebih tak kena siapa tengok ada sikit gini berarti tak falyad'u qalqalaqtin patul lam tu ya ada bainiyah baca baik ni falyad'u tengok mula Ustaz falyad'u patu nadiyah wilayah ni wilayah ni kita yang nadiyah ya banyak juga orang baca nadiyah hak nak nadiyah panak tapi ha kita boleh rakabah nadiyah ya boleh lagi tengok nah falyad'u nadiyah kata 1 2 3 fal
semua halo. 1, 2, 3 kali lagi. Fal. Ustaz jemput. Fal. Fal yad'u yad. Bukan yad. Fal yad'u nadiyah. Bagus. Ya. Oh, Masya Allah. Sorry lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Sama lagu. Sanada. Sana supaya ada. Ini sanada. Sanada Uzza. Tapi Uzza ni ain. Lepas ya ada safid. Zain ni ya ada safid supaya peng. Sanada Uzza. Kalau itu kita jadi geli telinga sikit lah. Sanada Uzza baniyah. 1, 2, 3. Sanada Uzza baniyah. Ustaz Ahmad. Sanada Uzza baniyah. Cantik tu. Sorry lagi. Sedap. Sanada Uzza. Oh, pandai sungguh. Alhamdulillah. Sutai dah. Sanada Uzza baniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Tuti' tu ain ya ada bainiyah. Sepasal mana? Kalla la tuti'. Tapi ta ni, ta ya ni ingat. Tak lidah di gusi atas. Ta. Ti. Ta'. Ain masuk tu dia punya ta'. Summa la qata'na tu dah ada punya tu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Hak ni ayat akhir ni kita baca semua sebab ayat akhir ni ya ada bainiyah, ya ada qalqalah banyak tempat. Cuba dengar Ustaz baca style, lepas tu kita baca semua, kita katut menjadi kita. Dengar Ustaz baca. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Oh jadi baca kalla. Sesuatu semua ada. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. 100% alhamdulillah. Kalla. La tuti'. La tuti'hu wasjud. La tuti'hu wasjud. Wasjud waqtarib. Waqtarib. Tarib. Alhamdulillah. Pandai ya lah ni, pandai dah. Alhamdulillah. Sama itu. Kalla. Kalla la tuta'. Bukan la tuta'. La tuta'. La tuta'. Kalla la tuta'. Bukan tuta'. Ti. Ta'. Kalla. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Alhamdulillah. Tak kata sekali lagi kena pahala. Sekali lagi Kalla. Kal tu kena jetak. Kalla. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Cara ni jam sama halu. Kalla. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Oh, Masya Allah, hari ni kan sedap ni. Alhamdulillah. Pan ni pan. Hari ni pan. Sama. Masya Allah, pan. Sana pan lagi ni. Alhamdulillah. Cuma sikit ya rib. Hati tu kena tak rib tu. Waqtarib.
Alhamdulillah, tara ni molek mu barakallahu fikum. Alhamdulillah panas semua faita gini. Sutai dah kita baca kita baca semua halu kaligus tak saya baca. Kita tak nak Fatih aja ya. Daripada ayat mula-mula tu ayat 14. 1 2 3 sampai akhir. Lepas tu kita sujud kita cep halu siap tu. Saya sujud akhir dah. 1 2 3 alam. ألم يعلم بأن الله يرى Suara deras sikit, tak apa. Suara deras sikit. Kala sama kamu tu. Kala. لئن لم ينته لنسفعا بالناصية Masya Allah, pan. Nah. ناصية كاذبة خاطئة Khati'ah bagus Masya Allah. فليدع ناديه Bagus pan. سندع الزبانية Wala sama doa tu ya chair rakawah zain. Sanad'uzza. Kali lagi. سندع الزبانية Alhamdulillah. Kalla. كلا لا تطعه واسجد واقترب Hasbuk. Masya Allah. Kita sujud akhir. Lepas tu cep kali kita. Assalam. Sujud akhir. Kita sujud boleh sujud. Alhamdulillah, hari ini sekadar dulu. Masya Allah, semoga Allah SWT berkata kita. Wan Allahumma sahil alaina. Kemudahan kita. Ya Allah, kita ni nak ngaji kau sungguh. Dan kita ni tangcai sungguh nak baca boleh. Kena makrak dan kena tajwid. Usaha tarah mana tarah tu, Ya Allah. Kami usaha dah. Ya Allah, buka hatilah kami, dah boleh hak ni. Ya Allah, dan begitu juga yang lupalah kami, boleh syafaat kami pada hari akhirat, Ya Allah. Dan begitu juga keberkatan yang kami duk main dengan ni adalah sebab-sebab daripada kebaikan masuk oleh kami, tubuh kami, Ya Allah. Dan masuk daripada keluarga kami, Ya Allah. Dan ni adalah jalani hak keluarga kami, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Subhanakallahumma hamdika subhan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asr inna insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masyaallah, tabarakallah. Masyaallah. Atulang setah. Assalamualaikum.